Okey, Assalamualaikum. Dr. Hakim, calon untuk Dun Rantau yang nombor 7 daripada Pakatan Harapan, calon nombor 1. So sekarang kita berada di Green Park Sendayan. Mana kita nampak belakang ni adalah tempat skateboard, tapi agak usang sikit untuk bangunkan tempat skateboard ni sebab kita ada player-player yang berbakat. Tapi fasiliti masih tak apa-apa nak baik. Jadi saya petani untuk Dun Rantau, dan ini adalah kawasan Dun Rantau di Badan Sendayan. Kalau kita menang, memang kita nak naikkan tempat ni dan juga inspirasi anak muda sebenarnya untuk permainan skateboard. Tapi kita ada kelab juga kat sini, dan saya difahamkan di Seremban ni hanya ada 2 tempat je tempat skateboard, dan itu pun fasiliti sedukau macam ni juga, tak baik. Jadi memang kita perlu pandang serius benda ni untuk bangunkan sukan skateboard. Dari segi sukan, ini adalah sukan yang baik, termasuk dalam sukan yang lasak yang perlu kita bagi perhatian, kerana talent yang kita ada tu. Dan dengan keadaan maksudnya sukan ni masih lagi belum mainstream, kita harap benda ni dapat dibawa di Malaysia ni untuk kembangkan talent yang ada, mungkin boleh jadi atlet untuk peringkat antarabangsa. Nama saya Abdul Rashid, orang panggil Apek. Saya wakil untuk Skatejang ataupun 9 papan selaju. Kita sekarang berada dekat skatepark Sendayan, Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan. So, apa yang saya harapkan untuk future, andai katalah kita mendapat sesuatu daripada bantuan government ke apa, menaik taraf skatepark ni. So, naik taraf untuk fasiliti kita yang agak selesa, tidak bahaya. So, untuk masa depan mungkin kita akan buat contingent ataupun akademi ke apa untuk pelapis. Bangsa ni skateboard semakin mainstream, dah masuk Olimpik, sukan C. So saya berharap sangatlah untuk pelapis-lapis akan datang supaya mewakili Negeri Sembilan pula, InsyaAllah. Pada anak muda, yes, sukan adalah salah satu, boleh kita kata ni hobi sekarang ni. Jadi pilihlah sukan yang baik untuk mengisi masa lapang, dan kita harap anak muda kita sihat, fit dengan sukan dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Dr. Hakim, calon N27 di Rantau, calon anak muda. Jadi kita faham ekspresi anak muda dan kita nak anak muda ke depan. Dari segi apa pun, daripada segi sukan, daripada segi kepimpinan, dari segi ekonomi dan sebagainya, anak muda adalah tunjang dan nadi kepada rakyat di Malaysia sekarang ni. Pengundi pun ramai pengundi anak muda, lebih 55%, terutamanya di Dun Rantau. Kita perlu beri perhatian penuh pada anak muda dan menyokong apa saja anak muda perlukan, dan saya sebagai calon anak muda, orang muda pilih orang muda lah kalau boleh, ya. InsyaAllah.